Lepas tu Imam Malik ada cerita yang kelakar. Imam Malik tengok satu orang tu dia senyap gitu. Jadi semua balik, wah, Imam Malik kata dia ni nampak kewarakan. Ya. Kejap lagi dia cakap, bodoh Imam Malik tu. Jadi orang kenal kita ni bodoh kalau kita banyak cakap. Bapak-bapak bodoh ni kita cerdik. Ya. Jadi lambang kewarakan tu ialah mentaklilkan ta'am wal manam wal kalam. Sikitkan makan, sikit tidur, sikit cakap. Banyak apa? Banyak ibadat. Sesungguhnya hati itu, kitab ni satu kitab A to Z, alif sampai ya, cerita dia apa? Qalbi. Rasulullah SAW dah sebut dalam hadis sahih. Qalbi bila selesai, semua selesai. Ya, qalbi itu dia punya raja. Mana kalau dalam kaedah kita, kepimpinan itu penting. Pemimpin baik, rakyat semua baik. Dalam jasad kita, pemimpinnya apa? Qalbi. Contoh nak jalan siapa dalam dulu. Kan? Pergi. Kita pergi. Ibu jalan pula kata, balik pusing balik kita. Semua dalam. Di dalam tu bila dia cantik, mana cantik dia? Dibalut dia dengan syariah. Wal hakikah, jalan cantik. Maka yang lain semua cantik. Ya, mata dia tengok benda yang baik, telinga dia dengar benda yang manfaat dan seterusnya. Ya, sebab tu qalbi, center. Sebab sini disebut semua ejas kena ejas dalam. Ya, beribu kitab bincang tajuk satu. Macam mana nak islahkan dia, bagaimana nak kawal dia, jangan jadi rosak.